Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada pensyarah Encik Muhammad Mukhtar bin Sulaiman yang sudi untuk mendengar perbentangan berkaitan dengan rancangan pengajaran harian saya bagi subjek PJMS 2102 menengah iaitu pendidikan jasmani, suaian dalam pendidikan inklusif. Jadi sebelum itu saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Nur Al-Izzah binti Nazri daripada unit BD9, pendidikan jasmani sekolah menengah. Saya sekarang bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Serdang di Serdang. Baik. Bagi tugasan ini, tugasan untuk persembahan rancangan micro teaching, ia adalah tugasan pengajaran mikro yang membawa markah 20%, yang mana tugasan ini merupakan tugasan individu yang di mana kami perlu melaksanakan pengajaran mikro pendidikan jasmani untuk kalangan pelajar yang berkeperluan khas yang berada di dalam kelas aliran perdana. Jadi pelajar perlu dikendaki menyediakan rakaman video rancangan pengajaran individu pendidikan jasmani serta membuat rakaman video semasa sesi pengajaran mikro dijalankan lah. Okey, dan rakaman video ini kami hantar kepada wakil kelas kami lah. Baik. Berdasarkan apa yang saya present, apa yang persembahkan sekarang, rancangan pengajaran harian yang saya pilih adalah bagi pelajar tingkatan 5. Okey, saya mengambil nama kelas yang sama lah dengan sekolah saya, iaitu 5 Fikrah. Minggu yang awal lah, okey. Minggu 2. Alhamdulillah, maafkan saya. Yang membawa masa lebih kurang 1 jam 10 minit lah rancangan pengajaran harian ini. Baik. Untuk mata pelajaran pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan, kehadiran murid yang berkeperluan khas iaitu kategori murid lambat pembelajaran lah, seramai 2 orang. Yang lain adalah murid yang normal lah, aliran perdana. Jadi permainan badminton adalah permainan yang pilihan saya untuk saya persembahkan. Bidang adalah kemahiran kategori jaring. Tajuk unit 3, permainan kategori jaring bagi badminton lah. Jadi standard kandungan dia adalah yang pertama 1.5 untuk melakukan kemahiran badminton dalam situasi permainan. Yang kedua, 5.1 adalah untuk mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Seterusnya, 5.2 adalah untuk menunjukkan keyakinan dan tanggungjawabkan diri semasa melakukan aktiviti. Okey. Baik, bagi standard pembelajaran. Standard pembelajaran adalah merangkumi standard di atas, iaitu bermula dengan 1.53 menggunakan kemahiran loop dan lifting semasa bertahan berdasarkan situasi permainan. Yang kedua adalah melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat, 5.12, dan seterusnya ada 5.21 melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti. Baik. Bagi objektif pembelajaran, di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, murid diperlukan untuk mencapai objektif, 3 objektif lah, iaitu yang pertama melibatkan psikomotor, iaitu bagi murid dapat menggunakan kemahiran di loop semasa bertahan berdasarkan situasi permainan. Baik. Dalam standard pembelajaran, ada 2 kemahiran yang perlu dipelajari, iaitu loop dan lifting. Namun, mengambil kira
mereka adalah pelajar yang berpeluang khas, iaitu lambat dalam proses pelajaran. Jadi satu kemahiran yang saya akan ajar sahaja iaitu kemahiran loop. Kemahiran lifting akan diterangkan atau diajar dalam kelas yang seterusnya. Dari segi kognitif adalah di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid sepatutnya dapat untuk melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat. Dari sudut objektif pembelajaran yang melibatkan afektif, di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid seharusnya melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti. Baik. Kriteria kejayaan yang digariskan adalah, yang saya tetapkan untuk pelajaran pengajaran saya adalah murid dapat menggunakan kemahiran loop semasa bertahan. Okey, kemahiran loop semasa bertahan dan berdasarkan situasi permainan. Okey, murid dapat melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat serta melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti. Baik, ada 3 kriteria kejayaan yang saya letak berdasarkan objektif dan juga standard pembelajaran. Seterusnya, untuk elemen merentas kurikulum adalah berkaitan dengan bahasa dan juga sains teknologi lah, yang mana ketika pendidikan jasmani, saya sebenarnya akan menunjukkan mereka video bagi mereka mudah untuk faham bagaimana pukulan loop dilaksanakan. Okey, untuk kemahiran insaniah adalah kemahiran kerja berpasukan, kerana saya akan menggalakkan pelajar-pelajar untuk bekerjasama dalam pasukan. Di bawah nanti saya akan terangkan bagaimana kerjasama berpasukan akan dibentuk. Bagi bahan bantu belajar atau bahan bantu mengajar adalah melibatkan badminton, bulu tangkis, kertas sebat iaitu kertas majung, pen penanda, skittles, whistle dan juga pelekat, dengan fokus bimbingan iaitu pelaksanaan, dan pedagogi masa kini merangkumi komunikasi dan juga kolaborasi. Baik. Bermula dengan fasa pengenalan, iaitu saya memutuskan untuk menggunakan 5 minit bagi fasa pengenalan. Aktiviti yang digariskan dalam fasa pengenalan adalah aktiviti memanaskan badan. Aktiviti memanaskan badan iaitu dengan melakukan aktiviti mobiliti pergerakan seperti membaling buah daripada kepada atas pokok. Okey, bagi butiran mengajar, murid akan saya letakkan dalam kawasan yang ditetapkan. Murid-murid ini saya akan biarkan mereka berimajinasi seolah-olah mereka membaling buah rambutan di atas pokok. Okey, ini adalah seolah-olah memberi gambaran awal bagaimanakah pukulan loop akan dilaksanakan. Jadi murid saya akan benarkan untuk mereka membuat gerakan membaling sebanyak 3 kali, okey, dengan berimajinasi bahawa mereka membaling buah rambutan ke atas pokok. Okey, dan murid akan membuat, selepas murid membuat gerakan membaling sebanyak 3 kali, saya akan memberikan murid masa untuk membuat larian ulang-alik sejauh 5 meter sambil membuat regangan. Mereka akan berlari sejauh 5 meter, jarak yang dekat sahaja sebenarnya, bagi tujuan pemanasan badan selepas mereka membuat balingan sebanyak 3 kali seolah-olah membaling buah ke atas pokok. Okey, tujuan adalah untuk memanaskan badan. Cara dia adalah murid akan mengangkat sebelah tangan dan dibawa ke belakang. Murid akan mengangkat tangan dan dibawa ke belakang, tolak tangan ke hadapan dan ke atas. Okey, dan seterusnya turunkan ayunan tangan. Jadi saya akan tunjukkanlah cara seperti mula-mula saya akan berikan mereka imajinasi bagaimanakah mereka membaling buah. So, saya akan tengok dahulu bagaimana mereka melaksanakan pembalingan buah. Sekiranya salah, saya akan terangkan cara-cara yang betul selepas itu. Baik. Untuk organisasi, beginilah gambaran yang murid-murid akan buat. Bagi catatan, ia adalah kecerdasan pelbagai yang mana melibatkan kinestetik, visual dan ruang, di mana murid mula-mula membaling, melihat apa yang saya tunjukkan dan ruang.
Okay, bagi bahan bantu mengajar, saya hanya memerlukan wisil satu dan juga skitel bagi meletakkan arah. Nilai yang ada adalah nilai kerjasama. Seterusnya, di fasa perkembangan. Di fasa perkembangan adalah selama 20 minit. Okay, bermula daripada langkah 1, saya akan menunjukkan, sebagai guru akan menunjukkan contoh pukulan loop yang betul. Saya akan menerangkan fasa-fasa pukulan loop yang betul. Penerangan dan demonstrasi fasa-fasa dalam pukulan loop ni akan saya laksanakan selama 5 minit. Yang mana saya akan beritahu kepada pelajar untuk melakukan pukulan loop yang betul mengikut step langkah demi langkah. Yang pertama adalah dengan mengayunkan raket ke belakang, dengan siku dibengkokkan dan bawa raket ke hadapan, tolak tangan ke hadapan dan ke atas. Seterusnya, saya akan memberikan 2 bahan, iaitu raket dan juga belon. Pada sesi awal ini, sebelum murid menggunakan bulu tangkis yang sebenar, saya akan minta murid untuk menggunakan belon sebagai pengganti bulu tangkis, yang mana supaya mereka membiasakan diri terhadap cara pukulan loop yang betul, memandangkan mereka adalah murid berkeruan khas. Seterusnya, saya akan ayunkan raket ke belakang dengan siku dibengkokkan. Ya, cikgu. Hai. Cikgu Nabila sini ya? Ya. Dia 1H kan tutor? Ya. Saya bagi dia. Cikgu, let me help you. Okay. Thank you. Okay. Okay, maafkan saya. Okay, seterusnya. Setelah murid membiasakan diri dengan mengayunkan raket ke belakang menggunakan belon, saya akan minta mereka melakukan beberapa kali langkah supaya mereka membiasakan diri bagaimana pukulan loop yang sebenar dijalankan selepas ini. Saya akan membiarkan murid berada di posisi masing-masing dan dengan sambil memegang raket, menggunakan teknik yang betul bagi pukulan loop dan menggunakan belon sebagai bulu tangkis, di mana belon adalah bersifat ringan dan dia susah untuk jatuh ke bawah. Jadi murid akan dapat memukul dengan lebih banyak. Baik, pukulan loop menggunakan belon ini akan saya laksanakan selama 5 minit dalam fasa perkembangan. Seterusnya, untuk langkah 2, murid berada dalam kawasan yang ditetapkan. Pukulan loop menggunakan alatan. Saya akan minta murid berada dalam kawasan yang ditetapkan. Murid akan berada dalam kurungan kedudukan secara berpasangan. Baik, murid akan melakukan pukulan loop menggunakan alatan. Sama sahaja, sekarang ini bezanya adalah murid akan diberi peluang untuk menggunakan bulu tangkis yang betul dan murid yang berpasangan akan bekerjasama dalam melakukan pukulan loop, di mana seorang pelajar akan membaling bulu tangkis dan seorang pelajar lagi akan menerima bulu tangkis dengan menggunakan teknik pukulan loop yang sebenar, iaitu dengan mengayunkan raket ke belakang dengan siku dibengkokkan, bawa kepala raket ke hadapan, tolak tangan ke hadapan dan ke atas, pukul bulu tangkis pada ketinggian maksimum, teruskan ayunan raket. Fasa ini akan saya lakukan selama 10 minit di mana murid akan melakukannya secara berpasangan. Baik, ini adalah gambar bagaimana pukulan loop dilaksanakan. Tolak tangan ke belakang, ke atas dan menuju kepada ketinggian maksimum. Seterusnya, ini adalah gambaran bagaimana fasa perkembangan akan dilaksanakan. Baik. Seterusnya, dalam fasa kemuncak, saya akan laksanakan permainan kecil iaitu 7-7 rindu. Syarat permainan yang akan saya tetapkan adalah dengan menggunakan kemahiran pukulan loop, satu gulung saya akan letakkan pada jarak 5 meter sebagai sasaran. Jadi, murid akan cuba melaksanakan pukulan loop secara 3 kali sahaja dan menyasarkan dalam gelung. Di sini saya akan membuat penilaian kepada murid-murid tersebut. Dengan anggaran kutipan mata, sekiranya murid membaling bulu tangkis, murid mendapat bulu tangkis dan membuat pukulan loop di dalam gelung, markah yang diberi adalah sebanyak 2 mata. Seterusnya, sekiranya murid membaling, menerima bulu tangkis dan membalingnya di luar gelung, 1 mata akan diberi. Jadi, murid yang paling tinggi kutipan mata dikira sebagai pemenang. Ini adalah bagaimana permainan akan dilaksanakan. Murid akan berada di sini dan gelung berada di
sini. Saya akan berada di hadapan net memberikan bulu tangkis kepada murid-murid. Jadi perkara ini akan dilaksanakan selama 5 minit sebagai acara kemuncak. Baik. Seterusnya, daripada sini saya akan lakukan dan memberi peluang sekiranya pelajar masih tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Walaupun ditulis sebagai 3 kali percubaan, namun saya akan melihat kelas saya. Sekiranya masa mengizinkan, saya akan memberikan peluang yang lebih kepada pelajar yang berkeperluan khas. Baik. Seterusnya bagi catatan daripada fasa perkembangan, yang terlibat adalah kecerdasan pelbagai melibatkan kinestetik, visual dan ruang. Saya juga akan menggunakan bahan bantu mengajar yang merangkumi belon, raket, bulu tangkis, whistle, skitter. Dan nilai yang akan didapati adalah disiplin kerana pelajar akan bekerjasama dan mengikut arahan saya sebagai guru. Untuk langkah kedua iaitu pukulan loop dengan menggunakan alatan juga menggunakan kecerdasan pelbagai melibatkan kinestetik kerana pelajar bergerak, visual melihat kawan-kawannya dan juga ruang. Juga masih menggunakan bahan bantu mengajar yang sama iaitu raket, bulu tangkis, whistle, skitter. Nilai yang didapati adalah selain daripada kerjasama adalah nilai disiplin. Seterusnya untuk acara kemuncak iaitu permainan kecil 77 rindu, pelajar akan dapat mendapat nilai iaitu seronok kerana bermain bersama kawan-kawan. Dalam masa yang sama meningkatkan rasa kompetitif antara pelajar kerana terdapat mata yang diberikan. Dengan TKP iaitu kinestetik, visual dan juga ruang serta bahan bantu mengajar yang sama iaitu bulu tangkis, whistle dan skitter. Baik, seterusnya untuk penutup iaitu selama 5 minit adalah penunjukan badan, hands up 3 minit. Di sini murid bebas berada dalam kawasan yang ditetapkan. Okey, murid bebas berada dalam kawasan yang ditetapkan. Dan saya akan minta pelajar, murid untuk menjengkit dan menolak tangan mereka ke hadapan. Berdiri tegak sambil kaki dibuka seluas bahu. Seperti ini. Pelajar akan berdiri dan mengangkat tangan mereka sejauh mungkin. Kerana pukulan loop banyak menggunakan otot di bahagian tangan, jadi kita akan membuat cool down atau penunjukan badan fokus kepada bahagian tangan. Jadi murid akan jengkit dan tolak tangan, berdiri tegak sambil kaki dibuka seluas bahu, menjengkitkan kedua kaki, pegang dan tolak rapat raket ke atas sejauh yang mungkin. Jadi saya akan meminta murid untuk tahan dalam kiraan sebanyak 8 hingga 10. Okey, seperti organisasinya adalah seperti itulah, di mana murid berada di sekeliling saya secara rawak dan saya berada di hadapan. Untuk catatan adalah yang terlibat juga adalah kinestetik, visual dan ruang. Baik. Untuk langkah-langkah pukulan loop yang telah saya nyatakan di atas seperti bermula daripada tangan ke belakang, membawa ke hadapan dan ke atas serta menggunakan menggunakan pukulan maksimum, saya akan menulisnya di dalam kertas sebak lah, kertas majung dan menampalnya di dalam berdekatan dengan gelanggang bola supaya murid sentiasa dapat merujuk apakah teknik pukulan loop yang sebenar. Seterusnya saya habiskan di bahagian penutup ya. Di sini, okey. Dan sesi penutup iaitu 3 minit juga merangkumi sesi refleksi selama 2 minit lah. Yang mana saya akan membuka soal jawab, yang mana saya akan melakukan pelabelan fasa-fasa kemahiran dalam permainan badminton di atas, iaitu melibatkan fasa persediaan, fasa pelaksanaan dan juga fasa ikut lajak. Dan saya akan membuat refleksi di mana saya akan bertanya pelajar-pelajar saya apakah yang mereka faham tentang pukulan loop pada hari ini, dan saya akan mungkin memanggil 2 pelajar ini untuk menunjukkan buat kali terakhir sebagai penutup bagaimanakah pukulan loop dilaksanakan dengan hanya cara demonstrasi. Okey, jadi beginilah cara rancangan pengajaran harian yang telah saya buatlah untuk para pelajar.
merangkumi daripada standard-standard ini. Melakukan kemahiran loop semasa bertahan berdasarkan situasi permainan. Namun disebabkan mereka adalah pelajar berpekeluhan khas yang lambat dalam pelajaran, saya hanya akan memfokuskan kepada teknik pukulan loop sahaja, menggunakan belon dan seterusnya raket tanpa melibatkan situasi permainan yang sebenar. Seterusnya adalah melakukan aktiviti fizikal dan tekanan selamat juga telah dapat dicapai dan membuatkan pelajar melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti. Itu sahaja saya rasa bagi rancangan pengajaran harian yang telah saya tetapkan, yang bermula daripada pengenalan 5 minit. Seterusnya adalah perkembangan 20 minit yang merangkumi penerangan daripada saya 5 minit, pukulan loop 5 minit, menggunakan belon, pukulan loop dengan alatan 10 minit. Dan saya juga akan menggunakan masa kemuncak selama 5 minit bagi 77 rindu atau permainan kecil. Dan seterusnya adalah penutup 5 minit bagi penunjukan badan. Ya. Dengan cara itu, rancangan pengajaran harian saya dapat dicapai bagi tingkatan 5 fikrah menggunakan standard kandungan dan standard pembelajaran yang sedia ada bagi aliran perdana. Cuma saya telah menyediakan rancangan yang lebih perlahan, rancangan pengajaran harian yang lebih perlahan bagi memastikan murid-murid saya mendapat nampak objektif pada hari ini dan kriteria kejayaan saya adalah tercapai. Jadi saya rasa itu saja bagi pembentangan saya untuk rancangan pengajaran harian ini. Terima kasih sekali lagi. Maafkan saya. Saya rasa itu saja bagi pembentangan pengajaran harian saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Encik Mota kerana sudi untuk menilai dan melihat rancangan pengajaran harian saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.